Di akhir video ini, pelajar mampu menunjukkan kaedah dan pengendalian yang betul mengikut kategori coklat. Video ini akan menerangkan tentang proses penghasilan coklat bonbon bermula dari ladang koko. Biji koko merupakan bahagian buah yang digunakan untuk membuat coklat. Ianya mempunyai rasa yang pahit sebelum diproses. Jadi, bagaimanakah ianya diproses untuk menghasilkan coklat yang amat digemari ramai? Jom kita lihat. Pokok koko mengambil masa 2 hingga 3 tahun untuk mencapai kematangan mengikut jenis dan baka yang digunakan. Variasi klon menghasilkan buah yang lebih baik berbanding variasi hybrid. Pokok koko akan menghasilkan ribuan bunga putih atau betina dan merah jambu atau jantan dari batang dan dahannya yang kemudiannya menghasilkan buah koko. Bunga yang berjaya bertukar menjadi buah akan mengambil masa selama 6 bulan untuk mencapai tahap matang dan bertukar warna antara kuning dan merah. Pada peringkat ini, koko sedia untuk dituai untuk melalui proses seterusnya. Pemprosesan primer atau pertama bertujuan memproses biji-biji koko yang basah menjadi kering. Peringkat ini memainkan peranan penting dalam pembentukan perisa utama coklat di dalam biji koko. Proses ini dilakukan secara 2 peringkat, iaitu pertama, pemeraman atau fermentasi, kedua, pengeringan. Sebiji pot koko mengandungi antara 40 hingga 50 biji koko dan dikumpulkan di dalam satu bekas selama 5 ke 7 hari. Semasa proses membelah pot koko, biji perlu diasingkan dengan empulur sebelum melalui proses fermentasi. Semasa proses pemeraman ini, lapisan pulpa akan terlerai dan hilang. Biji koko akan bertukar warna menjadi ungu dengan bauan yang sedikit masam. Pengeringan dilakukan dengan menjemur biji koko di bawah panas matahari selama lebih kurang 5 hingga 6 hari mengikut keadaan cuaca atau dikeringkan dengan mesin pengering. Biji-biji koko perlu dikeringkan untuk menghentikan proses pemeraman dan mengelakkan serangan kulat akibat kelembapan. Biji koko yang telah dikeringkan akan dipisahkan daripada serpihannya sebelum dimasukkan ke dalam guni. Pada peringkat pemprosesan sekunder atau kedua, biji-biji koko yang kering akan diproses menjadi hasil-hasil koko sepada proses seperti likur, lemak dan serbuk koko. Likur koko juga dikenali sebagai mash atau pes koko. Pembersihan menggunakan air bersih ini bertujuan untuk membuang bahan-bahan kotoran yang termasuk bersama biji-biji koko semasa pemprosesan primer atau pertama atau semasa diangkut seperti batu, bahan logam, kaca, tali guni dan sebagainya. Biji-biji koko yang sudah bersih akan menjalani proses pra-pemanasan selama 10 minit bagi merenggangkan lekatan antara nip dan kulit biji. Biji koko akan dipecahkan dan dianginkan bagi memisahkan nip daripada kulit biji. Nip merupakan bahan bernilai yang diperolehi daripada koko. Kulit biji adalah bahan sampingan yang kurang bernilai. Nip-nip koko akan dipanggang dalam suhu antara 135 darjah Celsius hingga 145 darjah Celsius selama 35 hingga 45 minit. Pemanggangan ini bertujuan untuk membangkitkan rasa dan aroma koko, menyingkirkan rasa yang tidak dikehendaki seperti asid, mengurangkan rasa pahit, menghasilkan warna koko yang lebih gelap dan mengurangkan kandungan air. Pemanggangan juga membantu menghapuskan organisma yang boleh menyebabkan keracunan makanan. Nip koko dikisar halus menggunakan blender bagi memudahkan proses penghasilan likur koko.
Diharap dengan penghasilan video ini dapat membantu pelajar di dalam memahami dan menguasai proses primer dan sekunder biji koko. Seterusnya, video ini menjadi salah satu bahan rujukan ilmiah pada masa hadapan.